是去年吧。小的时候。不是，是去年我才感觉到，哦，家里就有一个长者，他就一直叮咛我，叮咛我，这个也没做，那个也还没有做，为什么时候做到？每天都叮咛，烦死了。但是我真的很烦，一直要跟他吵一架，那也不行，那个是长辈。后来我就想到一个道理，我就唱一首歌给你听嘛，让你住嘴，闭嘴，就做了一首闭嘴的歌，让我们放开怀。Sarang yung iyong hati
kasuaran kekutuna ayung ilmi subat bersedai kurung ni'abatunan tumat orang yung mari cerita kasih anakku hati penisu kasih anakku tahu aku indah kasih anakku hati penisu kasih anakku tahu aku kasih anakku hati penisu kasih anakku tahu aku indah kasih anakku hati penisu kasih anakku tahu aku indah.